choose UTM because I'm interested in engineering courses, and yeah, UTM is famous for engineering course in Malaysia. That is the reason that I put UTM as my first choice. Pada awalnya saya cuba select subjek ataupun bidang yang berkenaan dengan saya punya passion lah. So saya ni pelajar kejuruteraan. Jadi UTM ni memang antara universiti top di Malaysia untuk bahagian kejuruteraan. Itu satu. Kemudiannya saya juga alumni masters di sini di UTM, dan jadi dah tak payah khawatir lagi lah, dah tak payah risau dah. Memang kita tahu UTM ni terbaik dari segi pengkhususan yang ini. Jadi more confident for me nak just continue my doctorate kat UTM. Okey, pertama sekali atas kerana prestasi UTM sendiri sebagai satu universiti yang termuka dekat Malaysia ni and even world juga. And kebetulan pada masa yang saya nak apply tu pada zaman saya degree, UTM adalah the only yang tawarkan bioinformatik dalam bidang computer science. Jadi itu adalah satu keunikan untuk UTM yang buatkan saya yang dari utara, paling utara di Perlis, datang ke Johor semata-mata untuk UTM dan teruskan ke master dan juga PhD. Sebabnya UTM ni merupakan satu universiti yang penyelidikan yang terulung di Malaysia. Jadi saya pilih UTM tu adalah yang terbaik lah. Kemudian tu dari segi bidang yang saya ambil pun merupakan bidang seni bina, architecture. Jadi dia merupakan satu bidang yang agak terbaik lah di Malaysia untuk berbanding dengan universiti lain. Jika dilihat dari segi dia punya result ataupun dia punya sejarah dia lah. Kemudian tu saya pun adalah asalnya daripada degree alam bina juga. Jadi kemudian saya sambung PhD dalam bidang alam bina jugalah. Jadi ia merupakan satu kesinambungan dalam saya punya ni lah, kerjaya saya juga.